Ya, sabar. Sebab pengumuman dulu ya. Kita belum menyimpan dulu. Menyimpan dulu. Sempat. Ya, jap. So kita ada yang ni tak? Nak barang ke? Tak. Dah, okey. Ada yang dah beli, kita ambil gambar dulu. Okey, baik. Kalau sekarang satu lagi. Okey, Jeff. Okay, Assalamualaikum. Ada siapa-siapa nak beli produk, saya nak tolong jadi sales girl hari ni. Siapa cari lipstick, siapa cari bedak dan foundation. Okey, ada siapa-siapa nak beli? Dah beli dah? Beli kat mana? Oh, terima kasih. Okey, ada tak siapa-siapa yang nak beli? Itu konsert dah beli banyak. Konsert dah beli dah? Masa konsert datang. Okey. Bagi yang belum beli, nak bagi Mak anak. saya boleh. Boleh. Tapi saya tak pandai pilih. Saya pilih kan? Boleh. Mana perfume ke, mana lipstick ke? Perfume dan lipstick. Okey, baik. Saya dalam perfume, ini ada perfume yang ada bau kot. Tapi Mak suka yang soft-soft. Yeah. Yang soft-soft ini ada loose kan? Dia memang jual loose. Dah boleh. Betul. Baik. Dia tangan saya licin. Cuba tengok dia punya kepala tu. Oh, okey. Ya. Okay, ini adalah dua-dua sesuai. Ini harga dia murah je, 20? RM25. RM25. Sekarang kita jual RM25 sahaja. Harga asal RM30. Harga asal RM30, harga sekarang Mungkin kalau ada nak minta autograf, semua perempuan kan? Okey. Kita ambil lah dua, dia ada dua bau. Ambilkan dua-dua bau. Ini ada penutup lain lah. Okay. Ambilkan bau Melody yang perempuan, dua-dua. Alright. Tapi satu tu untuk isteri. Satu isteri, satu saya dan adik saya. Okey, isteri nak lagi special ke nak sama je? Special. Special. Ada tak Siti Nurhaliza birthday? Habis Allah. Dah. Kita apa kalau ada yang sama. Ya kan, kalau ada sama beli je lah, ambil yang satu lagi. Kalau beli Saya dengan rasa tingkat 15% ambil- offering hari ini. Apa saya sekali? Oh, adik ipar sekali? Empat lah saya ambil. Empat lah ambil, dua lagi. Dua lagi. Crescendo dengan Prelude. Okey, dua-dua. Okey, ini bolehlah bagi salah satu. Kalau yang suka boleh repeat. Okey? Awak tak nak? Untuk diorang. Bagus. Satu lagi nak beli apa? Sorry. Lip gloss kita dah tak ada kan? Dah habis. Kan? Habis. So kita bagi lipstick boleh? Boleh. Suka pink ke suka merah? Mak suka soft lah, dia tak nak terlalu berat. Kalau mak, saya rasa mak paling sesuai yang ini. Apa nama? Mana Argan lipstick. Sebab mak bibir dia akan Akan lipstick dekat sini. Datuk. Akan lipstick di sini. Argan lipstick ni memang cantik sangat. Lipstick mak suka. InsyaAllah. Boleh. Ini untuk mak. Untuk isteri tak ya? Isteri tak apa. Okey nak. Abang ni, abang ke adik-adik? Tahu ni nak untuk Puan Rokayah mak saya nama. Okey. Puan Rogaya, saya dah pilihkan lipstick ni. Argan lipstick ni bagus sebab dia ada minyak argan tau. So bibir aunty akan lembab, dia akan baiki bibir aunty balik semula.
ya, kalau ada kering ke apa. So ini one of favorite saya dan saya ada perfume. Kalau tak tukar. Boleh tak tukar. Okey, jom. Okay, sorry. Alright. Okey, Assalamualaikum Puan Rogaya. Rogaya. Puan Rogaya. Ini anak anda nak belanja. So saya pilihkan lipstick. Yang ini bagus argan sebab dia minyak argan, bagus untuk pipi anti supaya tak kering. Dan ini adalah rangkaian perfume terbaru. Anti try lah, kalau anti suka suruh anak repeat beli. Okey? Okey dah. Untung hari ni Inilah rezeki. Okey ni ya. Okay. Okey, kira dulu. Nanti awak ada buku. Okey, lapis lah. Boleh saya nak belikan lapis pula. Okey, ada lagi siapa nak beli? Sini ada murah. Semurah RM25. Betul tak? Betul. Semurah RM25. Yang wangi masa ni kakak. Adik-adik. Nak crescendo ke? Ini yang terbaru kita. Ini saya dalam. Crescendo. Dia EDP tak lama. Itu kalau beli pakai kad Afrin dapat 15%. Oh, okey. Assalamualaikum. Saya Siti Nurhaliza. Saya sedang berada di booth saya iaitu Siti dan juga Ahli Abai Siti Nurhaliza. Saya sekarang tengah buat jualan tau. Siapa yang awal datang sini, saya jadi sales girl. Tunjukkan apa yang anda nak beli. Kita ada serendah RM25 sampailah produk-produk yang seterusnya. Ada yang set, ada yang combo, dan sesiapa yang menggunakan kad Afrin untuk membeli produk saya hari ini dapat lagi berapa? 15% lagi. Okey, 15% Discount lagi. lagi. So, siapa yang kat sini belum buka kad Afrin, pergi buka sekarang di kaunter dan boleh dapat 15% off lagi. Okey, jom. Okey ni. Lain tadi. Yang ini tadi. Serenade. Yang ini Crescendo. Oh, yang mula-mula. Okey, yang mula-mula Serenade. Ada kat Afrin? Ada. Dapat lagi murah. Okey, jom. Serenade. Serenade. Tapi second ni pun okey juga. Belilah dua-dua. Okey, dua-dua terus. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk suami tak nak? Suami dia banyak betul. Tapi wangi tau bang. Alang-alang kan dah dapat pakai kad Afrin ni. Apa salahnya? Isteri nak bau ke suami? Isteri kena bau dulu. Wangi tau. Sebab dua dia tidaklah apa sangat. Tapi yang paling best, dua bau, dua karakter berbeza. Ada satu untuk yang lebih fresh. Kalau lelaki nak pergi main pickleball ke, nak aktiviti biasa boleh pakai. Satu lagi kalau yang serius sikit, dia karisma sikit kan. Okey. Cik Abang tu dia. Cik Abang. Ni anak-anak boleh pakai. Bagusnya bagi wife pilih semua ya. Yang second. Alah, saya tak ingat dah mana satu second. Yang ini ke? Ini macho sikit. Ini bau yang tadi. Okey, bagi Harmony ya. Okey. Jadi siapa-siapa nak beli produk Simplicity, kita ada perfume terbaru, harga dia yang ini Dato'. Okey, harga dia sangat-sangat mampu milik, RM25 sahaja. Tapi kalau anda kad Afrin, dia jadi lagi murah dan ada 15% off. Okey, ini kakak adik. Adik ni nak. Dan perfume tadi ya. Okey. Ambil bayar dan kita ambil gambar. Okey, bau yang kita tawarkan ni memang bau yang sangat wangi, berkualiti dan juga tahan lama sebab dia EDP. Audi perfume dia boleh tahan 8 jam ke atas. Okey, senang nak bawa balik raya, tak payah bawa botol besar-besar. Yang kecil ni sebenarnya kita ada pouch, tapi pouch-nya dah sold out. Tinggal yang loose saja. Lepas you beli satu-satu macam senang. Tapi okey, balik adik. Terima kasih.
Okey, boleh try mana siapa sini mana? Stop. Awak seorang. Mana? Mana Intan? Mana? Serina. Serina kan, you tolong spray kan. Pada siapa yang nak cuba kita spray. Ambil gambar kat lagi kat sini je. Boleh. Ni Serenade kan bawah. Okey, jadi sekolah saya dulu. Cikgu sekolah, baru cikgu sekolah dia dulu. Boleh tak ingat yang mana wangi? Ada? Itu ada sale juga. Betul. 15%. Yang mana suka? 15%. Alah, RM62 dah. Tak rugi pun RM20. Ada kat Rafin? Ada. Lagi murah ya? Lagi murah. Okey? Okey. Cepat-cepat. 2 minit lagi saya nak. Kalau dua lagi share. Saya share lah. Okey, 2 lagi. Tak apa, ini saya ambil. Okey, ambil je yang boleh. Okey, ada lagi siapa nak cuba? Nak lipstick. Oh, ni adalah saya yang nak cuba juga ke? Oh, nak. Mak saya, tapi nak try. Betul, semua Datuk sikit. Nak try? Memang wangi. Yang perempuan tu yang lagi. Yang lagi ya? Okey. Suka tak saya? Jaga ya mata anak. Okey. Okey. Ini yang saya spray ni Serenade. Tapi ada satu lagi wangi. Nak bagi tak? Okey. Mana suka? Yang ni. Tapi saya memang anjurkan beli dua sebab apa dia karakter berbeza. Harga RM20. RM25. Tapi kena pakai. Ada kad lagi 15% off. Boleh. Tak lagi pun ni boleh pakai. Boleh. Ganti-ganti. Boleh, okey. Satu pair lagi. And then kalau tu ada sale tak? Yang mana? Argan saya pakai Argan. Argan mana ni? Coral ya? Sweet coral ke pakai apa? yang pink. Lovely pink. Yang ni pun termasuk juga dengan kita punya 15%. Betul. setiap item Termasuk. ke? Semua item. So kalau pakai ni ada lagi 15% off. Nak? Ya? Okey. Mana lagi puan tadi? Mana yang pair tadi? Perfume? Boleh? Tolong. Okey, pegang siap-siap saya. Okey. Saya nak pakai apa? Crescendo tadi. Crescendo ya? Okey, crescendo satu. Okey. Nampak Akak queue kat sana ambil gambar sekali. Kat situ queue. saya ingat dekat sana. Kat situ kat ada stage. Oh, okey. Siapa yang dah purchase boleh berada di atas stage. Sorry, tepi stage sebab kita ambil gambar atas stage. Okey, ni. Saya tak nak. Okey, saya bagi. Jam kaki. Perfume RM25. Tadi saya nak Kalau tidak ni balik. Yang mana? Laki punya ada. Tolong dia. Boleh? Awak tolong. Ini bawah dia Harmony. Harmony. Lagi satu ni Okey, lagi ada siapa-siapa yang nak beli boleh. Saya punya tim boleh bantu. Saya nak kena pergi naik atas sebab nak live melody. Prelude into Harmony. Okey, jom saya ke tepi pentas. Bagi yang dah membeli sahaja, saya akan ambil gambar bersama dengan anda. Yeah. Ada stage. Okey. Nanti dia aku buat naik lepas habis. Okey, alamak, kita tengah KMC kat tepi tu, dia tengah sembang-sembang lagi. Dia dengar suara je dah sampai lah. Ya. Apa khabar tadi? Baik, alhamdulillah. Okey, baik. Dan ditunggu-tunggu dapat berada di atas pentas. Ya. Daripada satu booth ke satu booth dan akhirnya berada di atas pentas sama dengan kita. Okey, jadi Sehat Tati? Sehat, alhamdulillah. Baik. kita maaf. Kita tolong ini, kita nak yang daripada bawah tu yang untuk melompat punya, macam mana? Ada? Jangan. Ada. Kita ada satu pentas. Okey, nanti kita dapat tahu kan. Okey, mungkin ramai juga tertanya lah. Okey, kenapa nak tanya pasal Afin dulu lah. Kenapa Afin ni jadi pilihan kepada Toti sendiri? Okey, alhamdulillah saya gembira dan berterima kasih kepada Afin kerana mereka memilih saya
untuk menjadi keluarga Afin dan sebagai duta Afin, dan saya memilih kerana antara sebabnya adalah mereka friendly, efisien dan juga sangat memberi kerjasama yang baik. Okay. So bagi pelanggan-pelanggan Afin juga, yang saya dapat lihat adalah mereka memberikan banyak keistimewaan kepada pelanggan Afin dari segi pemegang kad, tak kisahlah debit card ke, credit card ke, dan sekali pelbagai yang ditawarkan, semuanya memberi kebaikan kepada pemegang kad Afin. Baik, bukan saja pemegang kad, malah ada juga usahawan yang maju daripada pemberikan ataupun memulakan antara produk daripada Afin. Pandangan Dato' Sri Nurhalizam. Saya sangat berterima kasih juga kerana simplicity dan juga Afia juga mendapat kebaikan. Kami sebagai businesswoman ataupun usahawan tempatan sangat-sangat memerlukan sokongan daripada bank di Malaysia, dan alhamdulillah Afin memberikan banyak perkhidmatan dan juga sokongan kepada usahawan-usahawan tempatan. Jadi salah satu yang saya tak dapat lupakan adalah sejarah konsert Legacy 30 Siti Nurhaliza yang baru lepas. Pemegang kad Afin diberi keistimewaan untuk membeli tiket terawal. Jadi mereka, siapa yang beli tiket konsert saya? Ada. Diorang ni masa tu bergegas untuk buka akaun Afin untuk menjadi orang terawal membeli tiket konsert saya. So itu antara kelebihan yang saya rasa dapat dinikmati oleh peminat saya, pelanggan-pelanggan Afin. Jadi So, jangan tunggu-tunggulah. InsyaAllah akan ada datang pun konsert. Afin jugalah. InsyaAllah. Jadi mana yang dah ada akaun tu tak risau. Okey, kita nak tahu juga pasal tagline Afin yang mana sentiasa untuk anda. Ini ada juga kena-mena dengan Tok T juga, yang mana City Zoners. Apa cerita sikit? City Zona sentiasa untuk saya. Alhamdulillah. Memang tagline tu sentiasa untuk anda ni memberi maksud yang sangat besar dan luas, bermakna juga. Sebab kita sebagai pelanggan, of course, cakaplah kalau saya bukan penyanyi pun, saya rakyat orang kata bekerja biasa pun, saya nak perkhidmatan yang terbaik daripada bank, kan? Dan bila Afin memberikan perkhidmatan yang tersedia untuk pelanggan dia, itu memberikan kepuasan kepada mereka yang inginkan layanan yang baik dan juga perkhidmatan-perkhidmatan lain. Okay, ini cukup menarik lah. Kalau kita tengok sebagai usahawan, sebagai businesswoman, businessman, tak kira kita semua kan, antara yang kita dilatih atau dididik adalah tentang pengurusan kewangan. Jadi mungkin Tok T sendiri boleh kongsikan bersama mereka lah betapa pentingnya pengurusan kewangan dan juga mendapat nasihat, memilih agensi kewangan yang betul di dalam orang kata kehidupan kita ni. Betul. Sekarang ni zaman semakin mencabar. Duit ni adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu kita uruskan dengan baik. Betul. Ya, dan saya pula sebagai seorang usahawan, saya juga seorang ibu, dan saya ada anak-anak saya yang akan saya melihat masa depan mereka ni dengan lebih bagus. So pengurusan kewangan sangat penting. Tapi saya ni bersyukur sebab suami saya, Datuk Sri Khalid, dia dalam bidang perbankan sebelum ini. Jadi dia lebih memahami dan banyak bagi saya nasihat, kan? Mana bank yang patut kita simpan duit ni? Mana yang patut kita bekerja ni? So alhamdulillah bisnes saya pun simplicity. Saya menggunakan khidmat Afin dan saya juga personal saya pun Afin Bank, ya. Dan bagi mereka yang ada wang lebih, ada yang nak menggunakan kredit Afin pun dapat kelebihan yang mana saya bila dah bekerja keras, hujung tahun saya nak bercuti. Jadi salah satu kelebihan dia bagi adalah saya dapat buy one free one tiket kapal terbang. Tahu semalam kita kongsikan tu. Betul. Jadi itu yang saya rasa macam oh yes. Bolehlah saya save sikit bajet saya kan untuk beli buy one free one business class lagi. Business class. Okey. Untuk di hujung untuk segmen Afin ni, nasihat Tok T untuk mereka di luar sana lah yang belum lagi menggunakan produk ataupun Buka je akaun hari ni sama kita. Tak apa. Bagi saya
menyimpan tu adalah satu perkara yang sangat saya titik beratkan sebab saya daripada kecil, bukan daripada kecil lah, daripada yang boleh mencari duit. Saya start jual kuih dulu zaman saya umur 10 tahun. Saya dah start jual kuih dekat kampung, tolong mak. Masa tu dah simpan duit dah. Paling kurang pun dapatlah satu bulan masa Ramadan RM100, RM200. Time tu RM100 banyak. Banyak. Itu masa tu pun mak saya dah kata, oh kita menyimpan dekat dalam bank. So saya dah dididik daripada kecil simpan duit dalam bank. Jadi kepada ibu bapa ataupun adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang ada depan saya ni dan juga yang menonton secara live, pastikan ada simpanan untuk hari muka. Baik. Dan pilih bank yang memberikan perkhidmatan yang terbaik seperti Afin. Okey. Baik, tu pasal Afin lah. Dia alang-alang kita diberi tugasan alang-alang kawan-kawan Melody ada, kita kat atas ni. Ya. Memandangkan kita bersama dengan Afin. Adakah dengan kolaborasi adakah kolaborasi dengan Afin ni, kalau kita tengok merupakan mungkin ura-ura, kita dah ada Afia, Afwa, Afin, nama anak seterusnya. Saya tak terfikir. Tak terfikir Afia, Afwa, Afin. Mana tahu doang. Siti Afia, Muhammad Afwa, Muhammad Afin. Muhammad Afin. Jangan Hai, berpangai. itu sepanjang hayat tu. Dah petik dah tu. Okey, tak apa. Jangan buat perangai lah. Gurau je tu. Okey. Tapi tu ni kalau kita tengok kan sebenarnya kita lihat dalam karier ni dah lama kan, dah mencapai satu tahap ini. Pernah tak terasa letih ataupun dah lah saya tak nak keluar lagi ataupun bersama, kerana perkara ni pun berkait rapat dengan peminat-peminat. Dia pun tak nak kita hilang, tapi pernah tak terasa macam tu ataupun terus kuat kerana peminat? Saya rasa tagline yang last tu kenalah kuat sebab peminat. Betul. Kuat sebab peminat. Tapi setiap orang ada matlamat dalam hidup kan. Saya tetap ada matlamat dalam hidup saya sampai masa mungkin saya pernah cakap sebelum ni saya akan berehat. Namun saya sebagai insan seni, saya tetap akan menyokong daripada belakang lah. Sebab tu saya ada Siti Nurhaliza Legacy, yang mana saya ada artis di bawah. Jadi kalau lepas ni, kalau saya dah pencen kan, saya tetap ada legasi saya yang akan meneruskan. Tapi penyanyi tak boleh pencen selagi boleh menyanyi tu ni. Betul tak? Ya. 60 boleh nyanyi. Kan? Agak-agak ada tak fikir 60 aku mesti akan menyanyi lagi kat ni? Wallahu alam. Tak mustahil. Tapi sudah duduk kat dia. Tak tahu, kita tak boleh cakap Kadang kita cakap tapi keadaan tu membuatkan kita membuat keputusan yang berbeza kan. So bagi saya, apa yang Allah dah ilhamkan kepada saya, selagi boleh bagi orang gembira, saya sebenarnya menyanyi ni untuk gembirakan peminat-peminat saya. Dia orang happy, dia seronok kan. Mana yang tengah gundah gulana, bila dengar saya nyanyi dia happy, senyum, gembira. Itu saya rasa dah syukur untuk diri saya lah. Yang selebihnya impian saya untuk masa depan tu hanya Allah. Hanya Allah dan suami saya je lah tahu apa yang saya plan. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik aja kan. Okey, adakah ini juga merujuk kepada yang ura-ura sedikit demi sedikit tu tidak nampak macam dah slow dan juga mungkin Macam tak slow juga. Kita pun ingin menjadi full time TikTokers. Ya. Mungkin saya jadi mak andam lepas ni. Sebab okey, dalam hidup plan kita kena buat perancangan. Okey, saya masih dengan so far saya masih berkarya. Dan saya juga nak kembangkan lagi perniagaan saya, iaitu Simplicity Afia by Siti Nurhaliza, dan juga perniagaan lain lah yang saya usahakan. Rasanya selagi orang kenal Siti Nurhaliza tu saya selagi boleh buat, contohnya saya boleh berniaga, saya boleh bagi peluang perniagaan kepada orang. Itu yang lebih penting. Dan memberi inspirasi yang tak berkesudahan lah sebenarnya kepada kita kan. Tapi ini cukup menarik tau. Saya nak tanya, ini soalan agak peribadi, bukan taklah peribadi. Saya pun kita bekerja dalam industri ni kan. Kadang-kadang kita terfikir tau, untuk Tok T sendiri, apakah tahap kita rasa macam enough, dah puas dah, and then that's it. Ada impian yang macam okay, aku capai yang ini, that's it. Ataupun akan terus tak ada hentinya, atau macam mana saya? Allahu Akbar.
Mungkin lepas ni aku nak buat lagi 10 konsert baru aku berhenti. Contoh. Aku nak sampai bisnes ke tu jadi macam ni baru kita relax. Contoh. When is your retirement? Bila boleh retire? Saya tak berani nak bagi tahu atau cakap di sini sebab saya go with the flow. Alright. Kan kita ni orang seni. Betul. Kita selagi Allah bagi kita ilham untuk terus berkarya, kita berkarya. Ya, cuma macam saya kata matlamat dalam hidup kita tetap ada. Nak jadi hamba Allah yang terbaik. Kan? So kalau Allah tak kurniakan kita bakat pun, kita tak berada di atas ni kan. Sebab kurniaan Allah pada bakat yang kita ada itulah kita berada di atas pentas ni. So selagi saya boleh buat baik, saya boleh buat aktiviti kebajikan saya melalui Yayasan Nujiwa, main saya pickleball. akan teruskan. Pickleball sekali-sekala. Okay, InsyaAllah. Dan saya pun doakan semoga semua yang menonton ni kan, apa yang anda plan dalam kehidupan, Allah permudahkan. Itu yang terpenting. Tok T tak tanya awak balik, bila awak rancang untuk nak retire? Jangan. Lama lagi ni. Kan sebab tak cukup duit macam Tok T lagi. Belum nak retire banyak. InsyaAllah. Tak kayu. Nak menyanyi tak pandai. Baik, seterusnya kejap lagi kita akan ada Meet and greet. mungkin bersama berkenaan dengan Simplicity. Betul. Okey. Untuk itu kita ingin Tok T nak- mengajak daripada tim Simplicity untuk bersama kita di atas Boleh naik pentas. atas? Untuk berkongsi sedikit mungkin ada pengumuman atau bagaimana? Saya Tok T yang okay. nak Sebenarnya tadi saya sempat jadi sales girl. Betul. Jual produk. Maknanya So siapa, mereka yang telah membeli, kita bagi peluang untuk ambil gambar atau sesi meet and greet di atas pentas bersama dengan saya. Wow. So kita dah ada yang beratur tu semua yang membeli produk saya tadi. Baik. Kita bagi peluang untuk mereka Kita nak angkat mereka ke meja bersama dengan kursi? saya di atas pentas boleh? Boleh. Kita ada meja sekali tu. Saya dipahamkan betul? Boleh. Okey, jom. Jadi Tok T, kita boleh mula Terima Meet and kasih. greet kita. Okey. Terima kasih. Tepukkan untuk Tok T. Terima Alright. kasih. Boleh. Okey, kita ambil gambar dulu. Tolong kejap. Live tak. Okay. Dan bagi yang belum dapatkan produk saya, bolehlah sambil di susun meja ni, anda boleh dapatkan produk Simplicity. Kita punya produk daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Apa dia tu? Kita ada kosmetik, ada skincare, kita ada perfume, kita juga ada salt therapy, scrub untuk badan. Siapa-siapa kat sini yang cari scrub badan, kita ada scrub daripada garam Himalaya yang memang bila pakai kulit anda akan terus lembut, wangi dan tidak akan kering. Dan siapa-siapa ada masalah kulit bersisik ke apa, boleh juga pakai kita punya scrub salt therapy Himalaya. Mungkin lelaki perempuan boleh pakai ya. Okey, bolehlah ke booth saya dan dapatkan consult daripada saya punya staff di sana. Okey, mari kita mulakan sesi meet and greet sekarang. Okey? Alright, terima kasih. Bawah kot. Tak apa. Bawah kot better tak? Naik pentas lah. No need lah. I tengah buat live Datuk. So it's like okay, live. Yeah. You okay tak? You need me? Okay. I think I just need help to help me take picture of with the CD roller kan? Nanti yang dia dekat Dato' then dia I have to take picture. Yeah. Can help me? Okay.
sorry. Adik-adik belakang. Nah, sampai kakak. Abang. Okey, jom. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Sini. Betty lah Betty. Habis. Dah. Nak makan ni? Dah lupa handphone. Bisa? I boleh cakap I terus cakap. Yes, I bisa. 1, 2, 3. Okay, thank you. Happy ke you? Tak boleh reply. Alright, thank you. Yang paling famous tak membuat kopi orang. Kenapa tak? Kopi apa itu? Tak kata bukan. Ya, tapi tenang. Ada. Dah tahu jumpa.
Coba abang tangkapkan. Jom kakak lagi, kita ambil gambar dulu. Okay. Hafiz, ambil phone terus. Ambil phone terus. Ambil phone terus. Okey, lepas yang habis ni. Kita buat lagi ni. Dah set jadi gambar dengan kita nak dalam ni. Oh, lepas tu baru boleh gila aku yang kalau nak kembali. Jadi tengok saya sekejap.